54% daripada pencarung KWSP yang berumur 54 tahun mempunyai simpanan KWSP kurang daripada RM50,000. Jika anda berusia 54 tahun, anda masih ada baki sekitar 5 tahun lagi sebelum anda diwajibkan bersara. Apa perancangan anda untuk pastikan simpanan anda cukup semasa anda bersara nanti? Dan tahukah anda, KWSP telah menaikkan simpanan asas persaraan dari RM240,000 kepada RM390,000 menjelang 2028. Ini bermakna dalam masa 5 tahun, anda perlu mencari formula untuk menambah simpanan sekitar RM350,000. Jika dikirakan secara kasar, anda perlu menyimpan sekitar RM5,000 sebulan selama 60 bulan. Di sini ramai yang mula mencari formula bagaimana nak kembangkan simpanan persaraan mereka. Kerana terdesak, sudah ramai yang terpengaruh dengan skam yang menjanjikan pulangan yang tinggi kerana mereka mahu untung yang cepat dan untung yang banyak. Tiada magic dalam membina simpanan. Anda perlu mencari bagaimana untuk menambah pendapatan supaya anda boleh menambah simpanan. Dengan simpanan dalam bentuk emas fizikal, anda dapat pastikan simpanan persaraan anda bukan sahaja tidak bocor, malah ia dapat kekal lebih lama berbanding simpanan yang anda tidak berjaya simpan dahulu. Bagi yang ingin memulakan simpanan persaraan, tidak terlalu lambat untuk anda bermula. Ambil tindakan sekarang dan ubah nasib masa depan anda. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.